ataupun bersama kerajaan campuran dahulu juga sangat menjaga hubungan dengan masyarakat bukan Islam. UMNO ketika memerintah puluhan tahun juga tidak pernah menghapuskan seluruh industri penternakan khinzir negara. Sebab apa? Kerana realiti ekonomi dan struktur masyarakat memang begitu, ia tidak semudah yang dimahukan. Sebab itu saya rasa rakyat perlu berhenti melihat politik ini secara terlalu simplistik, macam mudah. Kadang-kadang di pentas ceramah bunyinya sangat keras. Tapi bila dah masuk pejabat kerajaan, bahasa pentadbiran akan berubah. Kerana fail pentadbiran tidak bergerak dengan slogan semata-mata. Ia bergerak dengan undang-undang, implikasi ekonomi, lesen, pampasan dengan duit itu, kes mahkamah, hubungan antara kaum dan kestabilan dalam negara. Saya bukan kata rakyat tak boleh kritik kerajaan. Boleh. Perlu untuk mengkritik, memberikan keseimbangan kepada kerajaan. Tetapi kritiklah dengan jujur dan konsisten. Bukan ketika menjadi pembangkang, semuanya haram. Tapi bila berubah menjadi kerajaan, maka soalan dan ucapannya, oh situasi dah berubah. Dan saya rasa rakyat Malaysia hari ini sudah mula menambah kematangan mereka dalam melihat hipokrasi sesetengah parti politik dalam negara. Yang paling penting, jangan jadikan isu ini bahan untuk membakar kebencian kaum dan agama, kerana akhirnya yang untung sahabat-sahabat ahli politik itu. Dan yang rugi senantiasalah rakyat biasa, pengundi yang selalu marah-marah. Kalau benar mahu bercakap tentang Islam, maka Islam juga mengajar tentang keadilan, tentang amanah, tentang hikmah, dan juga tentang kestabilan masyarakat. Bukan sekadar bermain emosi untuk laba kelebihan dalam pilihan raya nanti. Dan sejarah politik Malaysia sendiri membuktikan banyak parti bila menjadi kerajaan, akhirnya akan berhadapan realiti yang sama. Mudah untuk bercakap, tetapi sangat sukar mentadbir negara yang kompleks, yang majmuk seperti Malaysia. Maka, parti yang berjubah agama itu hentikan hipokrasi anda. Ia merosakkan nama Islam hakikatnya. Dan terakhir, saya mohon rakan-rakan dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS untuk tidak banyak dan berjela-jela mengulas isu derhaka kepada istana dan Raja Melayu. Kerana PAS ada senarai tidak pendek tentang tindakan dan ucapan pimpinan PAS yang mengundang marah istana dan Raja Melayu. Lupakah rakan-rakan dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS dan juga kita semua akan titah duka cita Sultan Selangor pada 29 Februari 2024 tentang kenyataan kurang sopan Presiden PAS terhadap Raja-Raja Melayu? Marilah kita sama-sama melawan lupa itu. Terima kasih.